ma nuthabbitu bihi fu'adak. Daripada faedah keutamaan ziarah kubur dikatakan oleh Rasulullah SAW, dengan ziarah kubur maka kita akan ingat tentang alam akhirat. Terlebih jika yang kita ziarahi adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita datang berziarah ke kuburan orang-orang pilihan, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hati-hati kita juga akan diberikan apa yang diberikan kepada mereka, hamba-hamba yang dipilih, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidha harasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi ala kathrat at-taraddud ala arbab al-maqabir, hatta qalat as-sayyida Aisha radhiyallahu anha wa ardaha: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت عندي ليلة إلا زار البقيع. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam salah satu sejarah yang diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau Nabi Muhammad sangat suka seringkali berziarah ke kubur. Dikatakan oleh Siti Aisyah, tidaklah beliau Nabi Muhammad menginap di rumahku, tidaklah satu malam beliau menginap di rumahku, melainkan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berziarah ke pemakaman Baqi'. فإذا زار الإنسان أرباب المحبوبية عند الله عز وجل تذكر صفاتهم وتذكر استقامتهم وتذكر رابطتهم بربهم، فجاء له معنى من معاني قول السلف الصالح رضي الله عنهم: إن حكايات الصالحين جنود يثبت الله عز وجل بها قلوب من يشاء من عباده. Maka ketika ada orang yang berziarah ke orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara tidak langsung orang yang berziarah tersebut akan ingat dengan sejarah orang yang diziarahi. Orang yang berziarah akan ingat tentang istiqomah orang yang diziarahi. Maka inilah yang dikatakan oleh para salafus sholihin. Mereka mengatakan hikayatus sholihin, cerita orang-orang yang soleh, cerita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seperti daripada junudun, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang dengan kisah-kisah tersebut, mendengarkan sejarah-sejarah tersebut akan memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ولذا نرى في خطاب ربنا عز وجل في كتابه الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم يكثر الحق عز وجل من قوله: واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب عيسى، هؤلاء الأنبياء. ثم يقول: واذكر في الكتاب مريم، هؤلاء